وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. أيها المسلمون والmuslimat أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kembali bertemu kita pada pagi ini. Alhamdulillah memenuhi pertemuan kita bagi bulan November 2025, menyambung kembali tajuk perbahasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa besar daripada tanda-tanda kiamat yang wajib kita imani akan kejadiannya kerana ia merupakan bahagian daripada cabang i'tiqad akidah kita, keyakinan kita terhadap peristiwa masa hadapan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW sebagai insan yang menerima wahyu bagi umat ini. Dan yang lebih penting bagi kita adalah sentiasa untuk melihat situasi dan keadaan di mana kita berada, agar kita lebih berwaspada dengan batasan-batasan yang Allah Ta'ala telah tetapkan ke atas kita semua. Dan hadirin sekalian, pada pertemuan yang terakhir lalu, kita membahaskan siri yang kedua berkenaan dengan peristiwa besar, iaitu malhamah, berlakunya peperangan. Malhamah ini bermaksud peperangan di akhir zaman, yang mana kalau kita lihat daripada seluruh perbahasan ini yang telah kita mulakan sejak beberapa bulan yang lalu, malhamah ini berlaku sesudah berlakunya satu peristiwa besar yang disebut sebagai Kharabu Yathrib ataupun kehancuran kota Madinah, disebabkan oleh peristiwa gempa yang begitu dahsyat. Dan kehancuran bumi Madinah itu berlaku selepas Umranu Baitul Maqdis, iaitu kemakmuran Baitul Maqdis yang kita selama ini tunggu. Terdapat janji daripada Nabi akan berlakunya peristiwa tersebut, yang Nabi menyifatkannya dengan sebuah peristiwa kemakmuran Baitul Maqdis, kemenangan umat Islam di wilayah tersebut, dan terbentuknya sebuah kekhalifahan ataupun kepimpinan pemerintahan baharu umat Islam di bawah keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh satu watak yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah dari keturunan baginda, seorang yang bersifat Mahdi, iaitu yang mendapat petunjuk. Di situlah kalau orang selalu sebut Al-Mahdi, Al-Mahdi ini, di situlah sebenarnya tempat beliau akan muncul sebagai pemerintah ataupun pemimpin umat Islam. Ya, siapakah beliau, sama ada sudah wujud lahir atau tidak pada hari ini, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sampai masanya tuan-tuan, bila Allah berkehendak, maka hal itu pasti akan terjadi. Ya, walaupun mungkin datangnya daripada keluarga ataupun wilayah atau negara yang kita tidak expect, tak sangka. Tapi ini bukanlah suatu perkara yang sukar bagi Allah Ta'ala. Ya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ya, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, tidakkah engkau ketahui sesungguhnya Allah ini maha mengetahui apa yang ada di langit dan juga di bumi. Ya,
Semua itu adalah perkara yang telah wujud, tertulis. Dan itu bukanlah suatu perkara yang sukar bagi Allah Ta'ala. Ya. Inna zalika ala Allahi yasir. Benda yang amat mudah bagi Allah Ta'ala. Kalau kita baca tentang sejarah peperangan Ahzab, Nabi sampai ke satu tahap buntu fikir macam mana nak counter pengkhianatan Bani Khuraizah. Dengan pembinaan parit itu, Nabi berjaya untuk menyekat sehingga tidak berlaku pertempuran fizikal antara pasukan kaum muslimin dengan kumpulan Ahzab, Pakatan Ahzab. Tetapi umat Islam diserang oleh Bani Khuraizah Yahudi yang berkhianat. Dalam keadaan semua buntu, ya, Rasulullah hampir menawarkan separuh ataupun setahun daripada hasil bumi Madinah kepada Bani Khuraizah asal mereka berundur. Nabi pernah hampir menawarkan separuh hasil Madinah kepada Bani Ghatafan, salah satu dari kabilah Pakatan Ahzab, supaya mereka berundur. Tetapi itu tidak dipersetujui oleh para Ansar. Kaum Ansar, mereka tak setuju cadangan itu. Masing-masing buntu, tetapi bila Allah berkehendak datangnya kemenangan, Allah hanya hantar seorang saja. Ini kalau tuan-tuan baca dalam kisah peperangan Ahzab. Ya, seorang lelaki daripada Bani Ghatafan, Nuaim bin, saya lupa namanya, tapi nama depan Nuaim lah. Ya, seorang daripada Bani Ghatafan menawarkan keislaman kepada Nabi. Dan beliau menyatakan, kaumku tidak mengetahui keislamanku, dan perintahkanlah apa-apa ke atasku akan aku laksanakan, kata beliau kepada Nabi. Nabi nak kata macam mana? Nabi kata, innama anta rajulun wahid. Masalah dia kau seorang. Nak buat apa? Kan? Buatlah apa-apa, Nabi kata, yang boleh memberikan impak kesan kepada musuh. Dan Nabi sebut, fa innal harba khud'ah. Sesungguhnya peperangan itu merupakan satu muslihat. Tapi kerana helah dia, saya tak cerita lanjut lah sebab bukan topik kita. Tapi kerana helah dia seorang, maka itulah menjadi turning point kepada terbubarnya pasukan Pakatan Ahzab, yang membawa kepada sebuah kemenangan besar yang diabadikan kemenangan itu dalam lafaz takbir raya kita sampailah ke hari ini, wahazamal ahzaba wahdah. Dan doa kunut nazilah yang kita baca hari ini pun mengambil salah satu daripada version doa yang Nabi baca ketika Nabi berkubu di medan Ahzab itu. Ya, baik. Jadi bila Allah berkehendak dalam keadaan yang kita tak sangka ia boleh berlaku. Baik. Jadi selepas kemakmuran Baitul Maqdis, kehancuran kota Madinah, dan selepas itulah berlakunya malhamah yang telah kita bincang dalam 2 siri yang lepas. Pagi ini insya-Allah kita nak menamatkan tajuk malhamah, di mana malhamah yang paling utama, yang paling besar, sebenarnya malhamah ni Nabi ada sebut dalam riwayat Al-Imam Muslim. Total kesemuanya ada 4 peperangan utama yang akan dilalui oleh umat Islam pada masa itu. Yang pertama, yang kedua ni mungkin kita dengar pelik sikit, iaitu Jazirah Arab dan juga Parsi. Kenapa pelik? Kerana kedua-duanya adalah wilayah umat Islam sedia ada pada hari ini. Semenanjung tanah Arab yang di dalamnya ada Mekah dan Madinah, kita maklum di bawah kerajaan mana. Parsi itu di bawah satu kerajaan, dia Syiah lah, ya. Tapi dia declare dia Islam lah. Dia Islam nak kata macam mana, cuma Syiah kan. Tapi dua wilayah ini disebut dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada Ibnu Umar sebagai wilayah yang akan diperangi oleh umat Islam dan Allah beri kemenangan. Dan mungkin itulah peperangan yang dilalui oleh umat Islam yang adanya kerjasama ataupun kolaborasi dengan bangsa Rom, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat antaranya Al-Imam Ibnu Majah daripada Zu Mikhmar radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, apa kata Nabi? Satusalihukumur rum sulhan aminan. Rom berdamai dengan kalian dengan suatu perdamaian yang amat baik. Ini Rom pilih untuk berdamai dengan kaum muslimin. Dan perdamaian ini bukan sekadar perdamaian biasa, tetapi kata Nabi, summa taghzuna antum wa hum aduwa.
kalian dan Rom akan bergerak bersama-sama untuk berperang. Wahum aduwa, dalam keadaan Rom itu tetap musuh kamu, kata Nabi. Dia tetap musuh. Cuma pada masa itu daripada segi sudut political interestnya, mereka ada sebab untuk berkolaborasi dengan kaum muslimin. Ya. Dan Rom ni saya dah bahas kan pada tuan-tuan. Okey. Rom ni saya dah bahas panjang lah, tak tahulah tuan-tuan ingat ke tidak, tapi kalau saya bahas pagi ni panjang lah cerita dia kan. Rom ni wujud pada zaman Nabi, wujud sebelum pada zaman Nabi, dan keruntuhannya, empire yang ada zaman Nabi itu keruntuhannya berlaku pada 1453 Masihi, iaitu satu peristiwa serangan keluarga Ottoman atau Utsmaniyah ke atas Istanbul. Maka runtuhlah Rom di Istanbul pada 1453. Ramai yang menjangkakan Rom habis, tetapi tidak disangka akhirnya Rom berkolaborasi pula dengan satu bangsa di Eropah Timur, iaitu bangsa Slavik, ya, bangsa Slav, bangsa Rusia pada hari ini, orang-orang Rus. Berlakulah percampuran antara bangsa Rom dengan orang-orang Eropah Timur, dan akhirnya terbentuk kerajaan Rusia yang ada di era beraja mereka dahulu, yang mana kerajaan itu pernah declare bahawa mereka adalah the third Rome, Rome yang ketiga. Dan kekallah kerajaan itu walaupun tidak lagi dengan sistem beraja, tetapi kerajaannya kekal. Dan kerajaan Rusia yang ada dan sekutunya itu boleh dilihat ataupun paling menepati maksud Rome yang ada pada hari ini sebagai Rome yang ketiga, the third Rome. Apatah lagi kalau kita lihat paksi agamanya, sememangnya merupakan paksi agama yang sama dengan kerajaan Rom yang wujud pada zaman Nabi SAW dahulu. Dan mungkin kita dapat lihat lately betapa akrabnya mereka dengan kaum muslimin, sehingga ramai daripada kaum muslimin melihat Rusia ini sebagai satu rakan pada hari ini, walaupun belum terbentuk satu kolaborasi yang rasmi, tuan-tuan. Tetapi ya, di saat umat Islam memerangi Barat, yang kelihatan melalui Israel itu, ialah negara Arab ni dia tak lawan Barat, memang tak nampak lawan Barat pun, ya. Tapi kita tahulah situasi di Middle East itu, dan itu mungkin akan membawa kepada realiti yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Baik, apapun kata Nabi, fatantasiruna wa taghnamuna wa taslamun. Kolaborasi dengan Rom ini, perdamaian dengan Rom ini, kalian akan dibantu, kalian akan mendapat kemenangan, dan kalian akan mendapat keamanan. Ya. Dia termasuklah wilayah Jazirah Arab dan juga Parsi itu. Dia begini, tuan-tuan. Kerajaan umat Islam yang berperang yang dimaksudkan oleh Nabi ini kerajaan keluarga yang dipimpin keluarga baginda di bumi Syam. Dan sudah pastinya semenanjung tanah Arab akan dikuasai oleh keluarga Nabi. Sekarang ni dia bukan bawah keluarga Nabi. Ya. Cerita ni agak geopolitik sikitlah kalau kita bahaskan di dalam kerangka kekuasaan di Middle East itu. Tapi kerana ada hadis Nabi sebut apa, la tazhabud dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah bangsa Arab dikuasai oleh seorang lelaki dari ahli keluargaku, kata Nabi. Dan amat mustahil bila Nabi sebut bangsa Arab itu tidak melibatkan, ya, mustahil bangsa Arab tidak melibatkan tanah mainland dia. Di mana mainland dia? Semenanjung tanah Arab. Sebab Nabi sebut bila tanah Arab ni, tuan-tuan, tuan-tuan jangan tengok sampai ke Mesir, jangan tengok sampai ke Syria apa semua tu, tuan-tuan. Arab ni dia Arab, benua Arab asal, 7 negara teluk yang ada pada hari ini. Dan main dia adalah semenanjung tanah Arab. Dan mustahil bila Nabi sebut tidak berlaku kiamat sehingga bangsa Arab dikuasai oleh seorang lelaki dari ahli keluargaku, itu mustahil tidak melibatkan tanah semenanjung tanah Arab. Jadi sebab itu hadis itu jelas menunjukkan bahawa tanah Arab dan Parsi akan dikuasai oleh kerajaan umat Islam di Syam yang terbentuk di Baitul Maqdis,
yang dipimpin oleh keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara siri malhamah yang Nabi sebutkan. Ada dua lagi, iaitu peperangan dengan Rom dan peperangan dengan kaum Dajjal, atau pasukan Dajjal. Baik, sekarang ni yang kita nak tamatkan ceritanya adalah Rom. Bagaimana umat Islam boleh berperang dengan Rom sedangkan mereka adalah sekutu kaum muslimin, seperti yang Nabi sebutkan, berlaku perdamaian dengan Rom. Isu yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis ni adalah berlakunya pengkhianatan Rom, iaitu antaranya kata Nabi dalam sabda Nabi dalam hadis ini, fayarfa'u rajulun min ahli salib salib, dengan kemenangan demi kemenangan umat Islam, ya, berdirilah seorang ahlus salib mengangkat salib. Fayaqul ghalabas salib, dia menyatakan bahawa salib telah menang. Jadi kemenangan yang dikecapi oleh umat Islam itu diisytihar oleh bangsa Rom sebagai kemenangan salib. Tidak dinafikan mengikut hadis mereka ada peranan bantuan. Tetapi itu bukan bermaksud kemenangan salib, kerana yang berperang adalah umat Islam. Mereka itu datangnya dengan bantuan sahaja, hadirin sekalian. Dan bantuan ni pun, because benda ni benda future kan, kita pun tak tahu sama ada bantuan ini bantuan dari segi manpower ataupun bantuan equipment, atau kita kata apa hari ni equipment military lah, teknologi macam tu. Boleh jadi teknologi saja macam tu, tuan-tuan. Tapi masalah Rom pada ketika itu, kata Nabi, mereka mengisytiharkan kemenangan-kemenangan itu sebagai kemenangan salib. Ya, fayaqdabu rajulun minal muslimin, maka marahlah seorang lelaki dari kaum muslimin, fayaqumu ilaihi fayaduquh, lelaki dari kaum muslimin itu membunuh lelaki dari bangsa Rom tersebut. Walaupun bila Nabi cakap begini, tuan-tuan, kita yakin dia bukan rakyat biasa lah. Dia mestilah somebody yang boleh memberi impak kepada sebuah keputusan bagi sebuah kekuasaan kerajaan itu, ya. Baik, fa'inda zalik, kata Nabi, di saat itu taqdirur Rum, bangkitlah bangsa Rom, wajtami'una lil malhamah, mereka berhimpun bersedia untuk sebuah malhamah, peperangan, ya. Baik, dalam satu riwayat tambahan, fayajtami'una lil malhamah, mereka berhimpun bersedia untuk sebuah malhamah, fayatuna hina idzin tahta samanina ghayah, pada waktu itu mereka datang untuk memerangi umat Islam. Makanya perdamaian telah habis, tamat. Ya, sekarang daripada perdamaian menjadi sebuah perseteruan. Mereka datang untuk memerangi umat Islam dengan 80 bendera, kata Nabi. Ya. Tahta kulli ghayatin isna asyara alfan, di bawah setiap bendera itu terdapat 12,000 orang tentera. Jadi kalaulah yang Nabi sebut ini memang literally maksudnya begitu, tuan-tuan, kalau hitung-hitung mau dekat 1,960,000 tentera yang Rom berjaya himpunkan semata-mata untuk melanyak umat Islam, tuan-tuan. Gitulah keadaannya. Baik. Dan inilah peperangan yang disebut sebagai Malhamah Kubra, perang pertempuran paling besar dalam sejarah umat Islam. Dia belum berlaku, tapi dia akan berlaku, dan inilah sejarah terbesar peperangan yang akan dilalui oleh umat Islam. Baik, di manakah kita kata benteng umat Islam pada ketika itu? Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana Abu Darda menyatakan sesungguhnya Rasulullah bersabda, Fustatul muslimina yawmal malhamah al-ghutah ila janibi Madinah. Kata Nabi, camp lah, boleh diterjemah camp lah, fustat ni camp. Camp tentera Islam pada hari peperangan berdarah nanti ataupun malhamah terletak di sebuah lembah, ya, di pinggir sebuah bandar yuqalu laha Dimashq, yang dipanggil Damsyik.
Damsyik ni orang Melayu sebut tuan-tuan. Orang Arab dia tak sebut Damsyik. Dia sebut Dimashq dengan qalqalah belakang. Dal dia baris bawah, mim hidup baris atas, shin dia mati, qaf dia waqaf. Dimashq. Orang putih panggil Damascus, kita panggil Damsyik. Arab panggil Dimashq. Ya, Damsyik lah. Memang tak ada tempat lain lah. Syria tu lah. Okey. Di Syria ni dia ada satu kawasan di pinggir kota Damsyik, dia panggil Ghutah. Sampai sekarang ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok 12 tahun konflik rakyat Syria lawan Bashar ni, masing-masing try to conquer kawasan Ghutah. Sebab mereka nak dapat yang mereka try ni adalah kerana mereka mahu termasuk dalam mereka lah tentera yang disebut oleh Nabi ni. Macam itulah. Walaupun sebenarnya itu bukan peristiwanya. Okey, tapi memang ada satu tempat di pinggir kota Damsyik, iaitu Ghutah. Di hari malhamah dengan Rom nanti tuan-tuan, itu akan menjadi benteng bagi ataupun kem umat Islam. Kenapa kem tu letaknya di situ? Kenapa tak di tempat lain? Kenapa mesti di Damsyik? Jawapannya tuan-tuan, ya. Inilah jawapannya. Jawapannya adalah kerana peperangan umat Islam dan Rom yang disebut Malhamah Kubra ini akan berlaku di sebuah tempat yang disebut sebagai Dabiq ataupun A'maq. Di mana dua tempat ini? Di utara Syria dalam wilayah yang dipanggil Aleppo. Aleppo ni tuan-tuan pernah dengar dalam berita. Ya, Aleppo orang Arab sebut Halab. Dia kawasan utara Syria, dulu ada kerajaan sendiri sebelum terbentuk Syria itu. Syria ni dia bawah jajahan Perancis. Perancis dah bentuk kemerdekaan dia dulu. Tapi dulu kerajaan dia adalah kerajaan kabilah daerah. Jadi antara yang wujud adalah kerajaan Halab ataupun Aleppo di utara Syria bersempadan dengan wilayah Anatolia Turki, itu tanah besar Turki itu, tuan-tuan. Ada dua bandar, nama dia Dabiq dan A'maq. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang panjang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya sebagai melengkapkan tajuk Malhamah ini ataupun peperangan dengan bangsa Rom. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yanzil ar-Rum bil a'maq au bidabiq. Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah bangsa Rom turun di bandar A'maq ataupun Dabiq. Fayakhruju ilaihim jaisyum minal Madinah min khiyari ahli al-ardi yawma idzin. Keluarlah satu angkatan tentera dari sebuah Madinah ni, bukan Madinah Munawwarah, Madinah ni bandar. Majoriti para ulama menyatakan sebuah bandar di Syam. Sebahagian lain menspesifikkan Damsyik. Boleh juga dia bandar lain, boleh je tuan-tuan. Sebab Syam ni luas. Amman ibu negara Jordan pun Syam, Jerusalem pun Palestin pun Syam, tuan-tuan, tapi tak tahu yang mana, ya. Cuma kebanyakan menyatakan Damsyik lah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Keluarnya satu angkatan tentera daripada sebuah bandar di bumi Syam yang merupakan pilihan penduduk bumi pada ketika itu. Mereka adalah penduduk bumi yang dipilih untuk berhadapan dengan peristiwa Malhamah Kubra. Faiza tasaffu, apabila mereka siap berbaris untuk berperang, qalatir Rum, berkatalah Rum, khallu bainana wa bainal ladzi sabbau minna. Rum berkata kepada kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin, biarkan kami memerangi orang-orang kami yang memisahkan diri dari kami. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni? Jarang dengar kan? Saya dah baca ke sebelum? Belum kan? Yang ni belum. Okay? Alasan Rom pada ketika itu, ketika dia siap untuk berperang, alasannya mereka nak memerangi orang-orang mereka yang memisahkan diri dari mereka. Apa kebanyakan syarahan para ulama dalam masalah ini? Jawapannya adalah mereka ingin memerangi orang-orang mereka yang masuk Islam.
yang meninggalkan agama Nasrani dan memeluk Islam. Itu syarahan kebanyakan para ulama lah. Cuma apabila realiti masa, tuan-tuan, dan situasi, sebab syarahan ni dia pendapat, ya, bukanlah dibantah, tetapi bila kita lihat ada situasi yang lebih tepat, yang lebih real dengan situasi semasa, kita boleh tengoklah pendapat itu. Okey. Itu penafsiran yang ada, yang ditulis, yang kita temui dalam kitab-kitab. Baik. Tetapi dalam satu sudut yang lain, ya, benda ni akan jadi lebih make sense apabila Rom ingin memerangi apa sebenarnya yang dikatakan orang-orang kami yang memisahkan diri dari kami. Orang-orang kami ni mesti orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dia. Rom ni, tuan-tuan, atau Rusia ni, dia satu negara yang amat menarik. Ya. Dia sebuah negara Kristian Ortodoks. Lepas tu sistem dia bertukar menjadi sebuah sistem komunis, sosialis. Ya. Sosialis dia bukan macam sosialis Cina ni, tuan-tuan. Cina ni okey nak agama apa pun. China. Kan? Lepas tu tuan-tuan tengok Islam di China tak ada isu pun. Xinjiang je lah, tapi itu pun isu, bukan isu Islam, isu lebih kepada isu politik sebenarnya. Baik. Sosialis Soviet, tuan-tuan maklum kan, macam mana ideologi yang dibawa oleh Bolshevik apa semua ni dulu ni kan, dan dia menolak semua identiti agama. 70 tahun dia duduk dalam situasi agama tak boleh dizahirkan, baik Islam baik Kristian sendiri. Dan sistem itu akhirnya runtuh 1991, 2 tahun selepas runtuhnya tembok Berlin. Runtuh dan Rusia kembali semula kepada sebuah agama beridentiti Kristian Ortodoks sampai sekarang. Ya. Jadi kalau tuan-tuan hari ni duk sebut Rusia negara tak ada agama ni, tak betul lah, tuan-tuan. Dia Kristian Ortodoks. Cuma rakyat dia sekular, yes. Dia sekular cara Soviet lah. Begitu. Sebab tu kita tengok dia dengan Mak Saleh lebih kurang aja. Sebab itu bukan identiti asal Kristian Ortodoks, bukan. Tapi itu identiti yang telah disekularkan oleh fahaman Soviet. Okey? Baik. Ala kulihan sekarang dia adalah sebuah paksi utama Gereja Ortodoks Timur. Tuan-tuan. Baik. Jadi, walaupun dia sebuah negara, federation, persekutuan yang berteraskan identiti agama begitu, tetapi dia ada wilayah Muslim yang memang Muslim. Apa contohnya, tuan-tuan? Chechnya. Dagestan, tuan-tuan tahu? Dagestan border Chechnya. Dagestan tak famous sangat dalam berita sebab dia ada perang Dagestan tapi tak sehebat perang Chechen. Chechen dulu tahun 90-an dulu kan asyik keluar berita je dulu, berita dunia. Dia perang Chechen pertama, Chechen menang. Perang Chechen kedua, Chechen kalah. Perang Chechen kedua dah zaman Vladimir Putin dah. Okey. Dua wilayah tu dia wilayah Muslim. Ya, dan Chechen tu, Dagestan ni dia dapat hak autonomi, pemerintahan sendiri. Kalau tuan-tuan tengok Ramzan Kadyrov tu, anak bekas mufti almarhum Ahmad Kadyrov tu yang terlibat dalam perang Chechen dulu, sekarang menjadi ketua pemerintah di Grozny, ibu negara kepada ibu boleh panggil ibu negara ke? Ibu wilayah kepada Chechen. Dia masih dalam Russian Federation tetapi dia wilayah autonomi, pemerintahan Islam sendiri. Okay, ada kawan saya pernah pergi dan dia kata Islam dia bagus pada kita, tak tahulah. Dia katalah bagus tu maknanya memang identiti Islamnya memang nampak. Okey. Dan dia satu negara yang sangat memelihara kehormatan wanita dia. Memang cirinya macam tu, memang kat sana tu lah. Okey. Chechen, Dagestan. Dan ada lagi bandar lain yang majoriti penduduknya Muslim. Walaupun sekitar 5, kalau macam Dagestan ni 90 lebih, dekat 100% dengan Chechen ni. Tapi kalau wilayah lain, tuan-tuan, contohnya macam Tatarstan. Dalam Rusia ni ada satu state nama dia Tatarstan. Siapa pernah pergi Kazan? Kazan tu dekat Tatarstan. 51-52% Muslim, tuan-tuan. Ini menariknya Rusia ni. Okey. Baik. Wallahu ta'ala alam, situasi ini seakan menggambarkan apa yang Nabi SAW pernah sebutkan.
Rom berkata, biarkan kami memerangi orang-orang kami yang memisahkan diri daripada kami. Mungkin disebabkan oleh pengkhianatan Rom ini menyebabkan wilayah umat Islam yang berada di bawah mereka memisahkan diri daripada kekuasaan mereka. Kemungkinannya begitu. Allah Ta'ala alam, mengikut realiti semasa yang ada, tuan-tuan, nampak benda ni terlalu amat, kita what we call make sense lah. Benda ni rasa macam dekat sangat dengan maksud yang demikian. Okey, baik, itu boleh berlaku, ya, sangat berkemungkinan. Dan apa jawapan khalifah atau pemimpin kaum muslimin di bumi Syam pada ketika itu? Jawapannya, la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Jawapan ini jelas. Kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. Bila khalifah kaum muslimin jawab saudara-saudara kami, for sure orang-orang kami yang disebut oleh Rom itu adalah muslim. Itu jelas. Sebab khalifah umat Islam kata saudara-saudara kami, kami tak akan biarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. So umat Islam dari kalangan orang mereka, umat Islam daripada kalangan bangsa yang berada dalam wilayah Rom. Baik, dengan demikian hadirin sekalian, ya, fayuqatilunahum, berlakulah suatu pertempuran yang amat besar. Fayanhazimu sulus la yatubullahu alaihim abadan. Dalam peperangan tersebut, 1/3 tentera kaum muslimin lari dari medan peperangan. La yatubullahu alaihim abadan. Allah tidak mengampunkan mereka selama-lamanya. Sebab tu tuan-tuan, wilayah kita, dalam erti yang lebih spesifik tanah air kita, Allah tak jadikan sebagai tanah jihad. Bersyukurlah tuan-tuan. Walaupun memang pelik bunyinya, kan? Ada saya sebut tu, Ustaz kata, Ustaz tak nak jihad ke? Tuan-tuan, memanglah tuan-tuan, ya, syahid ni sebuah kematian yang amat mulia. Namun kemuliaan kematian bukan hanya dengan syahid. Rasulullah pun tak mati di medan perang, Abu Bakar tak mati di medan perang, Khalid ibn Walid pun tak mati di medan perang. Bahkan Khulafa ar-Rashidin, 3 yang berbaki, Umar, Osman, Ali, walau dibunuh, mereka tidak dibunuh dalam medan perang. Jadi Allah kurniakan negara kita ni aman, makmur. Bergaduh macam mana pun 1-2 isu tetap aman lah tuan-tuan. Tak adalah orang kita bergaduh-bergaduh nyembang politik, ambil pisau menikam, tak ada. Kan? Boleh beza ni biasalah tuan-tuan, nak satukan orang satu ideologi pemikiran mana boleh. Kan? Tapi kita makmur. Kok mana pun kita kekal makmur, dan janganlah minta supaya Allah jadikan bumi ini sebagai bumi jihad yang memaksa kita mengangkat senjata. Jangan begitu. Ya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau itu berlaku, belum tentu kita mampu menyahut seruan itu. Itu satu benda. Itu dia. Kalau mampu pergi, belum tentu mampu bertahan. Tuan-tuan tengok, ini malhamah kubra. Cerita sebesar ini yang Nabi sebut dalam hadis, 1/3 kaum muslimin lari, tuan-tuan. Itu satu satu persoalan. Kalau mati syahid sekalipun, hitungannya masih ada di hari akhirat nanti. Tuan-tuan pernah jumpa kan hadis Abu Hurairah cerita, seorang mati syahid dibangkitkan di hadapan Allah. Allah tanya kenapa perang? Dia jawab, kerana kamu lah, ya, kerana keagunganmu. Allah kata apa? Kazabta, engkau bohong. Kemudian niat lain, ya, kamu berperang untuk dipanggil sebagai jariun nak dapat label pemberani. Dan kamu dah dapat pun anugerah itu. Orang dah panggil pun kamu pemberani. Jadi Allah tolak syahid dia sampai ke tahap begitu. Sebab tu bukan mudah tuan-tuan. Berperang ni dia kena betul-betul lillahi ta'ala. Sebab kalau berperang, perang kerana telaga emas, kerana telaga minyak, telaga gas, perang kerana nak angkat kekuasaan kabilah sendiri, ini semua problem tuan-tuan. Something wrong. Yang boleh dipersoalkan kembali akan niat-niat mereka di hari akhirat. Sebab tu bila Allah tak buka untuk kita, alhamdulillah lah tuan-tuan, kan? Kita carilah kebaikan dengan jalan ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lain.
Begitu. Jangan minta elok-elok pagi-pagi boleh roti canai, teh tarik apa semua. Dan minta jihad perang mudah. Ya. Jadi lain buat cerita dia. Begitulah. Hadis ni membuktikan 1/3 lari dan Allah Ta'ala tidak mengampunkan mereka selama-lamanya. Wa yuqtalu sulusuhum, 1/3 dari kalangan mereka syahid. Ya, terbunuh. Afdalus syuhada'i indallah, mereka menjadi syuhada yang paling utama di sisi Allah. Para ulama bahas kenapa jadi syuhada yang paling utama. Kerana ada dua sebab. Pertamanya, perang yang mereka lalui tak pernah dialami oleh mana-mana umat Islam dalam sejarah Islam ini. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, cara kematian mereka amat mengerikan. Sebab tu dipanggil malhamah. Ya, cara kematian yang memperlihatkan daging mereka itu bertaburan. Sebab malhamah ni daripada perkataan lahmun, daging. Ni dia. Jadi sebab itu mereka diangkat sebagai syuhada yang paling utama di sisi Allah. Wa yaftatihus sulus, dan 1/3 dianugerahkan kemenangan. Jadi tuan-tuan, daripada perang tu, sejumlah umat Islam yang berperang tu tuan-tuan, 1/3 saja yang akhirnya dikurniakan kemenangan. Itu dia. Ya, betapa Allah Ta'ala memang memilih dari kalangan hamba-Nya yang dipilih sahaja. Okey. Dan tuan-tuan, ya, kata Nabi SAW, la yuftanuna abadan, 1/3 yang menang ini tidak akan terfitnah lagi selama-lamanya. Maknanya apa yang mereka lalui selepas itu, dia bukan lagi benda yang samar, fitnah yang samar. Sebaliknya benda yang jelas. Tuan-tuan boleh beza fitnah yang samar dengan benda yang jelas ni. Benda yang jelas ni, musuh tu nyata. Kufar nyata yang jelas untuk diperangi. Okey? Jelas. Itu dia bukan fitnah itu memang jelas. Fitnah ni suatu peperangan yang macam mana nak cakap? Macam Sudan lah tuan-tuan. Sudan ni 100% Muslim. Kerajaan pun Muslim, RSF Rapid Sudanese Forces pun Muslim. Pemberontak itu yang ditaja UAE itu. Jadi tuan-tuan tengok, dua pihak kaum muslimin berperang. Fitnah tak? Fitnah. Sampai ke satu tahap yang Nabi kata, al-qatil, pembunuh, dia tak tahu kenapa dia membunuh. Wal maqtul, dan orang yang dibunuh pun dia tak tahu, ya, fima qutil, apa sebab dia dibunuh. Sampai ke tahap itu. Ya, tapi ini memang ada isyarat daripada Nabi. Sebab tu bila Nabi sebut, tuan-tuan pernah dengarkan, antara salah satu tanda kiamat adalah banyaknya berlaku pembunuhan, kan? Tuan-tuan pernah masyhur hadis ni. Nabi sebut dengan perkataan al-haraj. Pembunuhan itu al-haraj, ha bulat. Harajim, haraj. Haraj ni bila Nabi sebut, sahabat tak faham. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Haraj tu apa? Sahabat yang Arab pun sahabat tak faham. Sebab apa sahabat tak faham? Al-haraj tu bukan kalimah yang famous di tanah Arab, di semenanjung tanah Arab. Dia bahasa Arab, tapi word yang digunakan di kawasan Habsyah. Habsyah dulu merangkumi Ethiopia, Eritrea dan sebahagian Sudan hari ini. Nampak tak? Kenapa Nabi guna word pembunuhan itu menggunakan lahjah sana? Walaupun dia bahasa Arab, orang Arab tak berapa guna. Dia diguna oleh Arab sebelah sana. Macam kita lah tuan-tuan, bahasa Melayu kita pun, kita orang Melayu, bukan semua bahasa Melayu kita tahu. Kan? Ketimbang. Baru berapa bulan yang kita tahu. Kan? Tengok-tengok, ada. Kan? Saya pun tak pernah tahu. Tuan-tuan pun tak tahu, kan? Rupanya ada. Macam tu lah. Setiap bangsa ni dia ada word-word yang bahasa kita, tapi kadang kita tak pernah guna macam tu. Jadi sebab tu Nabi guna word sebelah sana. Kenapa? Sebab mungkin ada isyarat Nabi nak bagi tahu, sebab haraj ni Nabi detailkan bukan kamu memerangi kufar, kufar memerangi kamu, bukan. Tetapi Nabi kata qatala ba'dukum ba'dha, sebahagian kamu membunuh sebahagian lain. Dan kamu ni umat Islam, kamu bunuh sebahagian umat Islam yang lain. Dan terbukti berlaku di sebelah situ. Nabi guna perkataan yang famous di sana. Tuan-tuan. Baik, itu mana fitnah. So kaum yang menang ini tidak akan menghadapi lagi ujian fitnah seperti ini. Fayaftatihuna Konstantiniyah, lalu mereka membuka Konstantiniyah, atau dalam bahasa kita disebut Konstantinopel. Jadi 1/3 kaum muslimin yang menang memerangi Rom itu, di mana di utara Syria itu, di Dabik atau Akmak itu bandaranya, akan membuka Konstantinopel. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, peristiwa besar sesudah Malhamah Kubra memang
Jawapannya adalah Fathul Konstantiniyah, pembukaan Konstantinopel. Itulah dia punya kronologi peristiwa besar keempat dalam susunan hadis Muaz bin Jabal riwayat Al-Imam Abu Daud, yang menjadi sandaran asas kepada susunan kronologi yang kita baca ini. Jadi tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian, untuk pertemuan yang akan datang kita akan sambung tentang bab pembukaan Konstantinopel, iaitu sebuah peristiwa besar yang berlaku sesudah atau rentetan daripada kemenangan umat Islam ke atas bangsa Rom di bumi Syam. Cumanya tuan-tuan, ni dia. Konstantinopel ini, ya, kita kena bersedialah tuan-tuan untuk sedikit mendengar, ya, perbahasan yang agak unik, sebab dapatan kajian yang saya buat lebih 10 tahun, 15 tahun dah tuan-tuan. Dan sehingga hari ini alhamdulillah saya konsisten. Konstantinopel bukan merujuk kepada Istanbul yang kita fahami hari ini, dan bukan merujuk kepada kekalahan Rom di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kesemua sifat pembukaan Konstantinopel yang Nabi maksudkan dalam hadis daripada peristiwa akhir zaman ini, dia tak tally dengan sifat kemenangan Al-Fatih ke atas Istanbul ketika menumbangkan Rom dahulu. Antara ciri yang paling utama adalah dulu Al-Fatih kalahkan Rom dengan peperangan, puluhan ribu mati, tuan-tuan. Ya, nak tembus selat Laut Marmara dengan selat Bosporus tu, dan nak tembus kota Rom, yang kan tuan-tuan pergi Istanbul kan masih dapat tengok kan sebahagian tembok yang dikekalkan itu ribuan, puluhan ribu mati dengan peperangan. Sedangkan Nabi sebut pembukaan Konstantinopel yang merupakan bahagian tanda kiamat peristiwa akhir zaman ini, dia berlaku tanpa sebarang peperangan. Pembukaan itu dia tak berlaku dengan peperangan, tak. Okey, kenapa dia okey. Saya bagi isyarat awal je lah. Konstantinopel merujuk kepada wilayah ataupun bandar yang dikuasai oleh kerajaan Rom, Kristian Ortodoks. Dan kenapa pembukaan tanpa perlu peperangan? Kerana mereka telah kalah di bumi Syam dalam peperangan Malhamah Kubra. Jadi pembukaan wilayah mereka itu tidak memerlukan lagi kepada sebuah peperangan. Ini dia sebab tu. Dan kita akan bahaskan tuan-tuan tentang hadis ini, kerana ada beberapa hadis yang jelas yang Nabi berbicara tentang pembukaan Konstantinopel ataupun wilayah yang dikuasai sebelumnya oleh bangsa Rom ini, dan pembukaan Konstantinopel inilah yang membawa kepada sebab keluarnya Dajjal untuk memerangi umat Islam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambunglah tajuk ini pada pertemuan bulan hadapan insya-Allah. Ya, wallahu taala a'lam insya-Allah. Baik. Okey. Ada soalan tuan-tuan? Tak tahu nak tanya apa. Okey ni, habis 7 suku. Biasa. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung topik ini pada pertemuan yang akan datang, ya. Pembukaan Konstantinopel dan seterusnya adalah khuruj Dajjal. Dalam hadis yang ada, simple saja. Tetap akan lama sikit sebab banyak hadis-hadis Dajjal yang kita akan bahaskan daripada apa yang pernah Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Okey. Jadi wallahu taala alam, insya-Allah semoga Allah taala merahmati dan memberkati pertemuan ini insya-Allah, dan yang lebih penting semoga Allah menyelamatkan kita daripada segala musibah dan fitnah di akhir zaman ini insya-Allah. Wallahu taala alam. Semoga bertemu lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.